adakah emas 7 PHEV mampu? Macam biasa, pada bulan Januari, slogan baru, New Year, New Me, New Car, New Powertrain. Inilah dia, emas 7 PHEV. Detik bersejarah sebab ini ialah PHEV pertama daripada Proton. Pertama sekali, sistem hybrid ini menggunakan enjin khusus hybrid 1.5 liter NA yang digabungkan dengan transmisi 11:1 DHT. Kuasa gabungan adalah 262 PS dan torque 262 Nm. Mengikut kitaran NEDC, emas 7 PHEV ini mampu bergerak lebih daripada 1000 km dengan gabungan full tank dan juga full charge. Tak terkejut, memang memandangkan ini adalah angka-angka yang dijangkakan. Perubahan zahir yang korang nampak adalah rupa hadapan nampak lebih garang dengan adanya light bar di hadapan dan penambahan garisan agresif pada bumper hadapan, rim 19 inci yang baru dan kemasan bumper belakang yang berlainan. Ruang dalaman kemas dan minimalis dan tak banyak yang berbeza. Emas 7 PHEV akan datang dengan 3 varian, Prime, Premium dan Premium Plus, di mana untuk varian tertinggi akan menggunakan bateri jenis Aegis Short Blade yang memberikan jarak dan kadar pengecasan yang lebih tinggi. Soalan emas sekarang ialah, bila dilancarkan, adakah emas 7 PHEV mampu mengambil tahta PHEV paling murah dalam pasaran Malaysia? Korang rasa boleh ke?